Okay, daripada kita komplain harga barang naik kan, why not kita fikir macam mana kita nak naikkan income kita, macam mana kita nak naikkan gaji kita. Okay, sebab kenaikan harga barang tu kita tak boleh nak kawal. Itu adalah luar kemampuan kita. Kita tak boleh nak kawal benda tu. Tapi apa yang kita boleh kawal adalah macam mana kita nak dapatkan gaji lebih, macam mana kita nak dapatkan income lebih. Ada orang yang dia boleh kerja seminggu 7 hari. Maksudnya Isnin sampai Jumaat dia kerja, Sabtu Ahad dia buat part time. Dia tak cuti langsung. Ada orang dia boleh buat macam tu. Kalau orang yang dah berkeluarga contohnya kan, macam korang kerja bawah orang, korang kerja Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad korang mesti nak spend time dengan family korang kan. So korang tak ada masa kadang-kadang, okay, nak buat dua kerja tu macam susah, okay, untuk korang. So kepada korang yang macam kerja bawah orang, sebenarnya untuk dapatkan gaji lebih ataupun naikkan gaji korang dekat tempat yang korang kerja sekarang, dia ada cara dia. First thing first, korang kena tanya majikan korang dululah, korang berpeluang tak untuk dapat kenaikan gaji. Okay, korang tanya majikan korang dulu. Kalau dia cakap boleh, and then korang kena tanyalah majikan korang apa cara untuk naik gaji tu. Kalau majikan korang cakap sambung belajar, dan korang kenalah sambung belajar. Lepas tu korang carilah mana-mana tempat ataupun institusi yang menawarkan program untuk golongan pekerja sambung belajar. Maksudnya korang boleh bekerja sambil belajar, tak perlu berhenti kerja pun kan. And then ianya fleksibel, yang tak ganggu masa korang bekerja Isnin sampai Jumaat tu katakan. Okay, so at least kita ada usahalah untuk cari jalan macam mana nak naikkan gaji kita. Okay, manjada wajada, sesiapa yang berusaha pasti ada hasil dia, pasti akan berjaya kan. So insyaAllah dengan cara korang sambung belajar tu, mungkin korang boleh dapatkan kenaikan gaji lagi ke. Okay, dan dekat SKP pun kita menawarkan program yang sesuai lah untuk golongan pekerja sambung belajar yang nak bekerja sambil belajar, and then ianya sangatlah fleksibel. Kalau nak tahu lebih lanjut and then program apa yang kita ada, korang boleh contact konsultan kita dekat bio. Kita ada link dekat bio tu, korang klik je link kat bio tu, ataupun korang boleh tekan beg biru dekat bawah ni, okay, untuk kita orang contact korang lah. Okay, itu je video untuk hari ni. Jumpa korang lagi dekat video yang akan datang. Okay, bye.